Kalau korang ni penggemar cerita-cerita mistik lebih-lebih lagi daripada Indonesia, mesti korang pernah dengar pasal Nyi Roro Kidul kan? Tapi korang tahu tak siapa sebenarnya Nyi Roro Kidul ni? Roro Kidul ni punya banyak nama gelaran tau. Salah satunya adalah Kanjeng Ratu Kidul, Nyai Blorok, Gusti Kanjeng Ratu Kidul, Kanjeng Ratu Ayu Kencono Sari. Tapi menurut orang ramai sebenarnya Nyi Roro Kidul ni merupakan seorang puteri. Bapaknya Prabu Siliwangi ke-6 merupakan seorang raja daripada kerajaan Sunda Pajajaran dan nama sebenar dia merupakan Puteri Kadita. Satu hari bapak dia menikah kembali dengan seorang bangsawan yang bernama Dewi Mutiara. Tapi Dewi Mutiara ni dia tak sukalah dekat Puteri Kadita sebab dia rasa macam kasih sayang suami dia terbelah bahagi. Jadi disebabkan itu, Dewi Mutiara ni suruh Prabu Siliwangi, husband dia ni, untuk keluarkan Puteri Kadita daripada istana. Tapi obviously lah bapak dia macam tak sukalah kan dengan arahan daripada isteri dia. Disebabkan permintaan dia tidak dikabulkan, jadi Dewi Mutiara ni pun pergilah jumpa seorang bomoh untuk menyantau Puteri Kadita. Di mana akibat santau tu, satu badan Puteri Kadita penuh dengan nanah-nanah yang membusuk. Lepas tu, daripada sinilah di mana Dewi Mutiara menghasut Prabu Siliwangi untuk keluarkan anak dia daripada istana sebab tak nak penyakit tu berjangkit dengan orang lain, katanya. Lepas mendengar perintah bapak dia, Puteri Kadita pun dengan sedihnya lari ke hutan untuk mencari ubat. Dalam pada dia bertapa dekat dalam hutan tu, dia dengar satu suara yang bisik dia untuk pergi ke pantai. Tiba sahaja dekat pantai, suara tu muncul kembali suruh dia junamkan diri dia dekat dalam laut pula. Dia pun junamkanlah diri dia dekat dalam laut tu, and dengan magicnya badan dia jadi cantik seperti sedia kala. Tak ada lagi nanah-nanah yang membusuk tu. Dia membuat keputusan untuk stay dan menetap dekat dalam laut serta membina sebuah kerajaan dia sendiri, menjadikan dia sebuah ratu dekat laut yang paling berkuasa.